Alhamdulillah, kabel sub main kita dah turun. DB box pun kita dah gantung dah. Okay, so daripada atas shielding ni, tu laluan kabel kita masuk ke DB box kita. DB box ni boleh sentuh kat tangan. So timbangan dia cantik, sempit sikit kawasan ni. Okay, so kita akan tarik kabel untuk plug lah. Okay, sekali dalam. So atas ni walaupun tak ada tikus, kita pakai juga fleksibel dengan pipe. Okay, sampai sana. Okay, terbaik. Alhamdulillah, kita dah siap tarik kabel untuk ke sub DB tu. So untuk soket plug dekat sini, kita akan guna yang double punya, 1 MCB 2 plug sahaja. Kita pakai kabel 2.5 untuk core dengan freezer kecil ni. Okay, so kita pakai kabel, kalau tengok dekat sini 2.5 square mm series kabel. Okay, so untuk sini saya tukar cadangan. Yang asalnya kita nak pakai 2.5, tapi kita bagi dekat pakcik ni, kita bagi 4mm lah. Okay. Kita bagi yang besar lah. Peti dan juga ni. Untuk ni, kalau pakcik nak pakai ni pun boleh. Lepas tu kalau nak pakai peti pun boleh. Yang asal ni boleh pakai je kalau nak pakai pun. Kita pakai series kabel. Okay, kalau kita tengok dekat sini 4 square mm series kabel. 2.1 MCB juga kita tarik. Okay. MCB sama ni? MCB yang berlainan. Okay. Saya keluar je. Saya bahan dapur sikit. Okay, boleh pakcik. Okay. So satu lagi kita akan tarik untuk heater. Kita dah tarik, cuma ke switch kita tak keluar lagi. Kita dah keluarkan kabel yang lama dia, main looping dengan lampu sebelah. Untuk aircon pun dia looping dengan plug bawah ni. Okay, so kita dah buka. Ni kabel dia ni. So untuk sana lagi kita boleh tarik untuk plug sini dengan plug microwave. Alhamdulillah, untuk aircon kita dah siap tarik. Okay, ni dia punya kabel. Okay, tengok, ni daripada DB ni ke aircon. Okay, kita pakai kabel 4 square mm. Okay, kita tak pakai 2.5. Okay, satu lagi untuk water heater. Okay, yang ni daripada DB water heater, daripada DB lah. Okay, ni ke Swiss water heater sana. Kita pakai 15mm nanti. So kita pakai kabel 4mm, 4 square mm. Ni adalah outgoing water heater. Okay, so kabel kita pakai 4 square mm. Okay, so soket kita akan pakai yang jenis 15mm bulat, 15mm jenis Siemens. Alhamdulillah, saya dah siap fitting untuk heater. So ni switch dia. Okay, kita tak fitting lagi DB box. So insyaAllah esok saya akan fitting. Terbaik.